Beliau yang pertama kali melawat Afrika Selatan sebagai Perdana Menteri adalah antara 46 ketua negara yang akan berhimpun di Bloemfontein untuk menyaksikan detik bersejarah sambutan ulang tahun ke-100 Parti Pemerintah ANC. Menurut kenyataan Kementerian Luar, kehadiran Datuk Seri Najib pada sambutan ulang tahun itu melambangkan sokongan berterusan Malaysia kepada ANC yang berjaya membebaskan Afrika Selatan daripada dasar apartheid sejak 1994. Beberapa pertemuan turut diatur sepanjang lawatan itu termasuk dengan Presiden Zuma serta menerima kunjungan naib Presiden Kenya Stephen Kalonzo Musyoka dan Ketua Menteri Wilayah Free State Afrika Selatan Seko Bello Elias Magashule. Di Johannesburg, wartawan Lukman Hamidi melaporkan lawatan Datuk Seri Muhammad Najib itu dijangka membuka ruang lebih luas kepada pelabur. Di Johannesburg, wartawan Lukman Hamidi melaporkan lawatan Datuk Seri Muhammad Najib itu pada dasar apartheid sejak 1994. Beberapa pertemuan turut diatur Elias Magashule. Di Johannesburg, wartawan Lukman Hamidi melaporkan lawatan Datuk Seri Muhammad Najib itu dijangka membuka ruang lebih